Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman, Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan sama ada kita sedar atau tidak. Dan sama-sama kita sentiasa bermohon kepadanya supaya ia menetapkan kita di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin menyambung sedikit tentang isu yang hangat diperkatakan baru-baru ini, iaitu tentang pengambilan tanah di perkampungan ataupun penempatan di Kuala Lumpur untuk dibangunkan semula. Di mana telah ada pro dan kontra. Dan ada yang menyokong, ada yang menentang. Dan telah disebut ataupun dibentangkan pada kali pertama di dalam parlimen, persidangan parlimen, diwujudkan satu akta pengambilan tanah disebut sebagai PURA yang bermaksud lebih kurang pembangunan semula kawasan-kawasan bandar yang telah lama ataupun yang telah berusia. Reaction saya ini atau ulasan saya ini tentang PURA ataupun akta pengambilan tanah ini tidak bermaksud untuk mencela ataupun mencaci ataupun menghasut mana-mana pihak. Cuma saya ingin berkongsi pandangan peribadi setelah meneliti pandangan-pandangan pro dan kontra. Kerana Malaysia adalah negara demokrasi. Rakyat berhak untuk memberikan pandangan. Asalkan tidak mencetuskan huru-hara di dalam negara. Kerana bagi saya, sekadar pandangan tidak mungkin akan mencetuskan huru-hara. Baik. Sebelum itu, kita tonton dulu dua pendapat tentang PURA ini ataupun akta pengambilan tanah untuk pembangunan semula ini. Satu daripada Dr. Ismail Saleh daripada Parti Amanah ataupun PAN, dan satu lagi daripada seorang peguam iaitu Dr. Muhammad Rafiq. Kita tonton terlebih dahulu. Saya nak ulas sikit ni, PAH yang nak buat semula himpunan PURA, himpunan untuk pembangunan akta pembangunan semula bandar PSB. PAH ni yang sebenarnya dia tidak mampu nak bagi apa-apa cadangan. Saya nak tanya PAH, kalau satu flat yang telah umurnya 30-40 tahun, satu bilik dah uzur, dah nak runtuh, PAH nak buat lagu mana? PAH nak buat macam mana untuk nak bangunkan semula flat yang sebegini? Hampa nak macam mana lagi? Hampa kalau tak setuju ni, beri cadangan. Ni tak ada. Cadangan tak ada. Apa pun tak ada. Hanya nak bermain dengan sentimen. Kononnya Melayu ditolak. Kononnya Melayu dihalau. Kononnya Melayu akan kehilangan tempat tinggal, akan kehilangan tanah dan seumpamanya. Tetapi dalam undang-undang yang ingin dibentangkan, kita lihat bahawa isu pampasan ini masih tak selesai. Betul? Dia gunakan perkataan yang lebih kurang weak atau terma-terma yang tak jelas. Dia kata mungkin akan beri tawaran yang lebih baik daripada sebelum ini. So, apabila menteri kata jangan risau, kita akan pastikan jamin harga semua tak ada masalah harga pasaran. Tapi itu kata menteri. Undang-undang tidak melihat kata-kata menteri. Undang-undang melihat apakah perkataan black and white dalam akta tersebut, dalam undang-undang tersebut. So, itu satu isu yang penting. Isu kedua yang kita rasa perlu untuk ditekankan, apabila kita mula bercerita tentang bahayanya undang-undang ini kepada masyarakat, kita dilabel sebagai rasis. Yes. Oh, kita tak nak Melayu maju, kita ni nak Melayu hanya duduk miskin, Tolak pembangunan. Melayu, tak tolak pembangunan pada orang Melayu, tak nak modernkan orang Melayu, nak biarkan orang Melayu tak ada lift, tak ada bangunan cantik. Oh, kita nak bagi swimming pool, takkan tak nak bagi. Semua kita lah, semua kita lah. Semuanya salah. Tapi
Sebenarnya bila kita lihat dalam undang-undang tersebut, yang kita bangkitkan adalah isu ni tak ada kaitan dengan orang Melayu saja. Betul? Undang-undang itu jelas menyatakan semua kawasan di semenanjung Malaysia termasuk Labuan di Sabah. Yes. Okay? So, kalau macam tu, bila kita bangkitkan kerisauan kita sebenarnya bangkitkan kerisauan bukan saja untuk orang Melayu, tetapi untuk orang-orang berbangsa Cina, berbangsa Tionghoa, berbangsa India, dan juga masyarakat asal. Betul? So, maknanya, janganlah label kita sebagai resis orang Melayu saja. Sedangkan kita punya kerisauan adalah lebih kepada rakyat. Ketiga, perkara yang saya selalu tekankan adalah kita sekarang sedang berada dalam satu era di mana seolah-olah macam kita memberikan terlalu banyak kuasa. Dari segi undang-undang, kita nak memberikan kuasa pula kepada pemaju. Pemaju ni tampak terlalu berkuasa. Seolah-olah satu perang kapitalis sedang berlaku, perang antara kelas sedang berlaku. Perang di mana pemaju ni, dia dah pun nampak dah ni. Dia ada lebih kurang 139 kawasan di KL alone. Bukan Lembah. Saya tak cerita pasal Shah Alam, tak cerita pasal KL saja KL saja 139 kawasan yang sekarang ini developer tengah tunggu. Dia dengan A. Dia tunggu, dia dah tahu dah 1, 2, ni sana, di sana, sini. Lepas dia undang-undang URA ni, percayalah 139 kawasan ni menjadi prime area untuk mereka melompat, terkam dan laksanakan pembangunan sebelum ini. Ibarat macam burung hering nak bangkai. Sedang dekat dapat undang-undang ni nak dibentangkan, nak diluluskan, orang tengah pusing 5-10 tahun yang akan datang. Percayalah, anak-anak muda susah nak beli rumah di KL, di kawasan bandar. Itu pertama. Tapi efeknya nanti akan menular pada kawasan-kawasan lain di seluruh Malaysia dan juga di Labuan di Sabah tersebut. So, ini bahaya yang satu perkara yang saya rasa rakyat kena sedar supaya sedang berlaku. Benda ni rentas parti politik. Benda ni bukan isu yang harus dimainkan oleh PAS atau pejuang ataupun daripada UMNO ataupun daripada Bersatu ataupun daripada mana-mana parti politik lain. Dia mesti timbul satu kesedaran di kalangan rakyat biasa bahawa kalau kita tidak cegah dan lawan perkara ini sekarang, 5, 10, 15 tahun yang akan datang, dia akan jadi lebih baik. Apa yang kita nak buat dalam jangka masa 2 minggu ini, saya setuju pertamanya dengan perhimpunan yang disarankan, iaitu satu perhimpunan mega rakyat tolak URA. Yes. Ini bukan parti politik tolak URA. Ini rakyat kena faham bahawa mereka kena bersama untuk tolak URA. 4 Oktober itu adalah perhimpunan yang aman, perhimpunan tanpa senjata, perhimpunan ada satu motif saja. Menggabungkan semua tenaga rakyat, suara rakyat, kenyataan rakyat, pendapat rakyat untuk menyatakan dengan jelas kita tidak akan bersetuju untuk satu undang-undang yang akan mengambil hak kita. Undang-undang yang ada sekarang di Malaysia ini mencukup. Cuma kena fine tune lah. Kena fine tune dan kena pastikan apa-apa saja undang-undang lepas ini, dia mestilah ada hak kepada rakyat. Perkara penting macam saya kata tadi, patah balik pada Perlembagaan Persekutuan. Kita ada hak untuk tanah, kediaman, rumah dan sebagainya, tapi kita hanya boleh ambil hak tersebut kalau kita dapat pampasan yang memadai dan mencukup. Baik, kita telah mendengar ulasan daripada seorang yang menjadi penyokong ataupun ahli di dalam Majlis Mesyuarat Parti Amanah Negara ataupun PAN, ataupun ahli Majlis Mesyuarat Kementerian yang berkaitan dengan pembangunan negara. Dan juga seorang peguam yang memberikan pandangan mengikut peruntukan undang-undang. Baik. Dr. Ismail Saleh mengatakan bahawa Parti PAS tidak memberikan apa-apa cadangan untuk menyokong ataupun untuk membantu program ataupun pelaksanaan pembangunan semula bangunan sebuah bandar-bandar yang telah lama, yang telah usang. Beliau memberikan contoh, memberikan gambar flat yang begitu daif. Dan dia mengatakan Parti PAS hanya memainkan sentimen. Sekadar yang saya tahu, Parti PAS tidaklah parti yang begitu jumut. PAS adalah parti yang membenarkan
yang betul, membenarkan yang baik. PAS menolak segala yang tidak betul, yang tidak baik. Maka jika PAS tidak memberikan komen, mereka memerhatikan terlebih dahulu. Kemudian untuk mengkaji. Kemudian barulah memberikan pandangan ataupun komen. Kerana akta ataupun urai ini baru dibentangkan sekali di Parlimen. Dan ia dibantah oleh ahli-ahli Parlimen daripada pembangkang dan juga daripada ahli Parlimen kerajaan. Kerana dilihat urai ini yang dibentangkan oleh menteri yang berkenaan banyak kelemahan. Banyak yang menunjukkan ke arah ketidakadilan. Maka pembentangan itu tidak dipersetujui ataupun tidak diluluskan oleh majoriti ahli Parlimen. Dan menurut Peguam Saudara Muhammad Rafiq mengatakan jika urai ini dilaksanakan akan memberikan beberapa masalah. Contohnya tentang pampasan, kemudian terma-terma dalam perjanjian yang tidak jelas dan sebagainya. Baik. Saya ingin memberikan sedikit pandangan di dalam hal ini. Yang pertama, tentang pampasan. Apabila sesuatu kawasan itu diambil alih untuk pembangunan di bawah program ataupun akta urai ini, pemaju ataupun kerajaan akan mengambil alih kawasan tersebut. Dan penduduk akan diberikan pampasan. Maka secara langsung, penduduk akan kehilangan hak ke atas tanah tersebut ataupun ke atas bangunan tersebut. Mereka tidak lagi menjadi tuan punya kepada tanah ataupun bangunan tersebut ataupun kediaman tersebut. Dan mereka akan diberikan pampasan. Apakah pampasan yang diberikan itu mencukupi dengan nilai semasa? Contohnya jika sebidang tanah tersebut bernilai RM1,000 per kaki persegi, apakah pemaju akan memberikan pampasan sebanyak RM1,000 per kaki persegi? Pada hemat saya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kerana pemaju juga ingin mendapat keuntungan. Mereka akan memberikan pampasan dengan nilai yang kurang. Contohnya jika di Kampung Sungai Baru, tanah di sana bernilai tidak kurang daripada RM1,000 per kaki persegi, ada penduduk yang dibayar hanya lebih kurang RM500 per kaki persegi. Di sini pemaju mendapat keuntungan sekali ganda. Tetapi kita tidak menafikan hal ini kerana setiap pemaju apabila menjalankan sesuatu projek mestilah berkendakkan keuntungan. Jika sesuatu projek itu tidak mendatang keuntungan, ini tidak dinamakan perniagaan ataupun pekerjaan. Boleh dikatakan satu perniagaan ataupun projek kelabu asap ataupun wal alsil balik asal. Tidak mungkin seorang melakukan sesuatu tanpa mendapatkan keuntungan. Jadi apabila pampasan diberikan dengan nilai separuh daripada harga asal, kemudian apabila setelah siap pembangunan semula, tanah-tanah tersebut ataupun bangunan tersebut ataupun rumah-rumah yang baru dibina akan dibuka semula untuk jualan. Soalannya, apakah penduduk asal mampu membeli dengan harga semasa? Contohnya, kawasan itu dibangunkan dalam masa 5 tahun. Sudah pasti harga tanah ataupun harga bangunan akan meningkat.
lebih meningkat. Contohnya kemungkinan tanah-tanah di kawasan tersebut akan meningkat kepada 1,500 kaki persegi. Jadi dengan kata yang lain, jika pemilik tanah tersebut ingin membeli semula, ia terpaksa menambah sebanyak 1,000 kaki RM1 per kaki persegi. Jika kawasan keluasan tanah itu 1,000 kaki persegi, kita kiralah banyak mana yang perlu ditambah. Dan apabila penduduk asal tidak mampu, orang-orang luar yang tidak berkaitan ataupun bukan penduduk asal akan membeli jika mereka mampu. Jadi dengan jelas, penduduk asal terus kehilangan hak, tidak lagi berada di situ. Dan kita tidak boleh menafikan hakikat bahawa orang-orang Melayu tidaklah sekaya ataupun milioner seperti orang-orang Cina. Ini hakikat tidak boleh dinafikan. Ini bukan resis tetapi kenyataan. Maka kawasan-kawasan tersebut akan diisi oleh orang-orang bukan Melayu. Jadi dengan sendirinya, kawasan itu tidak lagi menjadi kawasan majoriti Melayu, tetapi diisi oleh orang-orang bukan Melayu. Dengan ini, jumlah penduduk Melayu di kawasan bandar akan berkurangan. Dikatakan bahawa terdapat 139 kawasan yang boleh dikategorikan sebagai kawasan lama ataupun bangunan lama yang perlu dibangunkan semula di bawah URA. Jika ini berlaku, maka sedikit demi sedikit kawasan-kawasan majoriti Melayu akan berkurangan. Dan di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur akan dihuni oleh orang-orang yang Melayu. Ini menyebabkan tidak keseimbangan antara kaum di kawasan bandar. Baik. Jadi, pada hemat saya, Dr. Ismail Kasim tidak melihat ataupun tidak meneliti hal ini. Saya tidak tahu kenapa. Kemungkinan beliau berada di pihak kerajaan. Maka beliau terpaksa menyokong apa saja yang diperkatakan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan kerajaan. Tetapi itu hak beliau. Kita tidak boleh menafikan ataupun kita tidak boleh menyanggah hak beliau. Seperti mana yang dikatakan oleh saudara Guam Muhammad Rafiq, Akta URA ini banyak yang tidak jelas. Seperti mana perjanjian antara pemaju dengan penduduk. Dikatakan bahawa menteri akan berkata diberi pempasan yang setimpal, yang lebih daripada pempasan terdahulu. Tetapi ini kata-kata yang tidak boleh dipakai di dalam perundangan. Kerana dalam perundangan atau perjanjian yang termaktub dalam terma perjanjian itulah yang digunakan pakai. Kerana manusia tanpa dokumen ataupun bukti yang jelas boleh memutar kata. Ia tidak berkata begitu dan ia tidak berjanji begini. Ini akan menyebabkan penduduk asal ataupun pembeli ataupun orang-orang yang terlibat teraniaya. Jadi, itulah hakikat yang sebenar. Yang akan berlaku jika URA ini dilaksanakan ataupun diluluskan. Baik, apakah jalan penyelesaiannya? Pada hemat saya, kerajaan harus mengambil alih pembangunan kawasan-kawasan yang usang ini ataupun bangunan-bangunan yang usang ini. Kerajaan mempunyai agensi-agensi yang mantap seperti UDA dan sebagainya. Kerajaan yang menguruskan
tanpa melibatkan pemaju. Jadi, pembeli boleh menikmati harga yang lebih murah daripada yang ditawarkan oleh pemaju. Kerana kerajaan tidak seharusnya berniaga kepada rakyat. Kerajaan adalah memberikan perkhidmatan kepada rakyat, memberikan kemudahan kepada rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Dan ada dikatakan bahawa bangunan-bangunan yang lama ini boleh diperbaiki dengan lebih murah. Contohnya, jika bangunan itu lama tetapi masih kukuh, ia hanya perlu dicat ataupun di repair ataupun diperbaiki mana yang patut, bukan dirobohkan seterusnya. Melainkan jika bangunan itu betul-betul teruk, barulah dirobohkan, barulah dibina semula dengan bangunan baru. Jadi, perkara ini hendaklah diperincikan dengan teliti oleh menteri-menteri dan juga pihak-pihak yang berkaitan, supaya tidak ada orang-orang ataupun rakyat yang rugi dengan pelaksanaan URA ini. Jadi sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.